Okey, bila tiada bengkak, tiada merah ataupun tiada panas di kawasan tersebut. So kita akan menggunakan terapi haba. So pasien yang selalu menggunakan terapi haba adalah pesakit yang menghadapi masalah yang kronik, maksudnya dah lama. Yang mempunyai otot tegang, masalah kesakitan tetapi tidak acute, maksudnya bukan lagi masalah yang baru. Okay. So kita akan bagikan memberikan mereka terapi haba untuk bagi mereka lebih selesa sebelum ataupun selepas melakukan senaman. So kalau rawatan sejuk, okey, terapi ais. So terapi ais lazimnya kita gunakan kepada pesakit yang masih acute, fasa akut, mana maksudnya kecederaan tu baru je berlaku. Mungkin dalam tempoh 72 jam. Okey, tapi ada juga pasien yang baru berlaku tapi sudah lama masalah tu. Selagi ada masalah bengkak, ada merah, ada lebam dan ada panas